Dengan aplikasi MyBSN Mobile, ia memudahkan anda untuk membuat transaksi perbankan secara dalam talian, sama ada untuk lakukan pindahan wang, pembayaran bil dan sebagainya. Dalam video ini, kami nak tunjukkan cara bayar bil AWK anda dari akaun bank BSN secara jompe menggunakan aplikasi perbankan MyBSN Mobile. Pertama sekali, selepas anda buka dan log masuk ke aplikasi MyBSN Mobile, pada laman utama ini, tekan More. Kemudian tekan Pay Bill. Seterusnya, tekan Jompe. Pada bahagian ini, untuk pembayaran bil secara jompe, anda perlu isikan nombor bila kod untuk AWK. Bagi bayaran bil AWK, nombor bila kod adalah 68502. Saya ulang, 68502. Untuk reference 1, isikan nombor akaun AWK anda pada ruangan yang disediakan. Untuk reference 2 pula, isikan nombor telefon atau alamat email anda. Selepas itu, isikan amaun bayaran bil AWK ini. Jika sudah selesai, tekan Next. Kemudian, sahkan maklumat bayaran bil seperti yang dipaparkan ini adalah betul dengan menekan pada Pay Now. Untuk teruskan transaksi bayaran bil AWK ini, tekan Approve. Akhir sekali, ia akan paparkan status bayaran bil AWK anda. Untuk kongsi atau simpan resip bayaran bil AWK ini, tekan Share. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk tutorial terkini. Bye!